Hari ni aku nak review pasal aku punya outfit guys. Daripada atas sampailah ke bawah. Semua ni kau boleh dapatkan dekat dalam video ni guys. So kita nak start kat mana dulu? Kita start dekat seluar dulu. Seluar ni dia macam seluar kargo tapi dia jeans. Yang tu yang aku suka, dia lagi tebal. Lepas tu dia punya cawat ni kan, dia besar tau. So aku tak rasa sempit dekat aku punya cawat ni. Tak rasa macam seluar jeans langsung. Dia punya poket pun ada banyak, ada 2 dekat bahagian depan ni, lepas tu dekat bahagian peha ni pun ada 2, dekat bahagian belakang ni pun ada juga 2 dia punya poket. And dia punya design memang nampak cantik. Dia tak nampak plain macam seluar jeans biasa. Next kita cakap pasal baju yang aku tengah pakai ni. Baju ni dia macam baju tactical tau. Dekat bahagian lengan ni dia ada poket tau, belah kiri dan belah kanan. Dia jenis yang macam velcro macam tu. So kalau korang nak tampal patches korang kat sini pun boleh juga. And material dekat bahagian lengan ni dia tebal tau. Tapi dekat bahagian dada, dekat bahagian depan dan belakang ni dia nipis. Bukan nipis je tau, tapi dia stretchable. Korang nampak kat situ. So kalau aku nak tunduk ambil barang sekalipun, dia tak rasa sendat pakai baju ni. Lepas tu dekat siku ni, dia ada macam lubang kat sini kalau kau boleh tengok. Dekat sini kau boleh masukkan something yang keras untuk nak protect korang punya elbow tau. And baju ni dia tak ada butang, dia just ada zip macam ni je. Next, kita pergi dekat aku punya topi ni. Dia punya topi ni just biasa je tapi selesa untuk pakai. Dia keras sikit tapi just nice je. Sama juga ada tempat untuk korang nak tampal korang punya patches kat situ. Lepas tu kasut boot ni kan, kasut boot ni dia ringan and waterproof. Kalau pakai kasut ni dia selesa tau. Dia tak rasa berat sangat. Lepas tu untuk nak buang kan, just senang je. Kau just buka je zip ni, kau boleh buang. Ataupun nak pakai, kau just pakai je, lepas tu tutup zip tu. So tali tu tak perlu kacau lagi dah. So tu je outfit aku untuk video kali ini guys. Daripada head to toe, kalau korang nak, aku dah sediakan beg kuning kat dalam video ni. Tekan and beli je kat situ.